Boleh. Okey, jadi kita akan pergi ke langkah seterusnya. Tadi cikgu terangkan semua pasal emosi, macam mana animasi ini. Jadi cikgu nak tunjuk kamu satu video. Kamu boleh tengok kat depan. Di mana? Sini. Macam mana kau? Apa kau dah buat nanti? Okey. Alah, sekejap je cikgu. Sekejap dia. Cikgu nak kamu tengok dan lihat bagaimana animasi yang disediakan oleh karya-karya yang dilakukan. Jadi, cikgu nak tanya kamu, pernahkah kamu terfikir siapa di sebalik watak-watak animasi tempatan yang kamu suka? Siapakah yang menghidupkan mereka di layar ini? Contohnya cikgu tunjuk tadi, animasi seperti siapa? Jadi. Andai. Ini Bijak. Ini Keluarman. Yang ini Upin. Okey, sahabat Jack. Aiman Hakim. Yang ini apa? Animasi apa? Keluarman cikgu. Betul. Aiman Noh. Boboiboy cikgu. Betul. Anis Suraya. Bijak. Jadi kita tahu semua dekat sini tahu pasal animasi-animasi di layar. Jadi cikgu nak tekankan di mana insan kreatif inilah yang menghidupkan daripada hasil teknologi seni indah yang hanya seperti penyair-penyair sekarang. Jadi cikgu nak uji kamu sebenarnya syair sebenarnya. Jadi macam di depan kamu ni ada puisi moden. Okey, cikgu nak tunjuk macam mana tadi emosi-emosi. Jadi cikgu nak kamu ekspresikan puisi moden ni dalam bentuk emosi yang cikgu berikan. Boleh? Okey, contoh dia. Contohnya kalau kamu dapat marah, kamu baca di depan tu, di hujung jari, tunjuk marah tu macam mana. Boleh? Boleh. Okey, saya nak Alif pilih satu. Pilih satu. Ini. Okey. Alif dapat emosi sedih. Sedih. Alif ke depan. Baca puisi moden itu dalam bentuk emosi yang betul. Dalam emosi sedih. Iya. Di hujung jari menghidupkan watak. Tak dengar lah cikgu. Cikgu suara dia hello. Buat sedikit Sedih Alif. sangat sebab sedih cikgu. Okey, buatlah sikit. Setiap gerak sebaris kata menjadi nyawa dalam dunia main. Okey, sangat sedih ya Arif. Macam Terima kucing kasih. Okey, apa yang Arif buat itu adalah betul, tetapi kita nak ada emosi dia macam mana? Di hujung jari yang menghidupkan watak. Awak kena letakkan suara dan nada intonasi suara yang awak berbeza dan nada yang paling rendah. Di hujung jari yang menghidupkan watak. Supaya awak dia rasa sedih. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Jadi Bagi cikgu. kita ada aktiviti berkumpulan di mana cikgu nak bagi kamu satu kad kosong dan kamu buat satu puisi moden macam kat depan ni dalam bentuk aspek bahasa yang kita dah belajar tadi. Faham? Aspek belajar kita ada 4. Apa? Metabola. Simile. Hyperbola. Personifikasi. Jadi salah seorang satu kumpulan boleh ambil satu. Okey. Jadi cikgu bagi kad kosong ini, kamu tulis puisi dan boleh baca kat depan menggunakan aspek bahasa kamu yang kamu ambil. Boleh? Ni kamu kosong. Okey. Okey, ni kamu. Okey, boleh tulis mengikut kumpulan. Saya bagi masa kamu 2 minit. Kita buat tadi cikgu. Hijau. Cikgu, metafora ni macam mana?
Okey, metafora saya kena terangkan tadi. Di mana metafora Okey, dapat dah cikgu. Dapat dah cikgu. macam saya cakap tadi, metafora adalah perbandingan langsung. Okey, kamu boleh buat perbandingan langsung. Oh, dah faham Cikgu dah siap, cikgu saya punya. Okey, dah siap. Kumpulan ni dah siap, Abang dah siap. Okey, jadi saya bagi kumpulan wakil kumpulan ni Hakim. Okey, saya. Okey, sila ke depan. Okey, kamu dah buat puisi. Aspek seni bahasa simili. Okey, simili dengarkan kawan-kawan. Okey. Langkah boboiboy gagah melangkah, seperti kilat membelah langit semangat. Tiap dentum jiwanya menyapa dunia, bagai cahaya yang tak pernah. Okey, cikgu. Baca sekali lagi. Okey. Langkah boboiboy gagah melangkah, seperti kilat membelah langit semangat. Tiap dentum jiwanya menyapa dunia, bagai cahaya yang tak pernah penat. Okey, jadi kamu boleh nampak kawan kamu tadi, Hakim, dia letak simili tu seperti kilat membelah langit. Faham? Itu adalah aspek seni bahasa daripada simili. Bijak. Okey, jadi kumpulan yang lain nanti saya akan baca dan saya akan beri markah. Jadi kamu semua dah faham ya macam mana nak ekspresi puisi, animasi dalam bentuk puisi. Okey? Jadi itu untuk aktiviti hari ini. Nanti kita akan masuk kepada latihan pengukuhan. Jadi kamu bersedia untuk latihan pengukuhan.